Antara soalan yang saya selalu dapat, macam mana nak mula simpan emas? Modal kena besar ke? Nanti kalau nak pakai duit, susah tak nak dapat balik? Hari ni saya akan jawab 3 soalan paling famous ni satu persatu. Soalan pertama, berapa modal paling rendah untuk mula? Ramai ingat kena ada ribu-ribu baru boleh simpan emas. Sebenarnya serendah RM100 pun dah boleh mula. Dengan RM100 hari ni, kita boleh dapat dalam sekitar lebih kurang 0.15 gram emas. Kalau ada bajet lebih, nak simpan 200.5 ke 1 gram ke 1000 ke pun boleh, tak ada masalah. Tak ada had maksimum. Yang penting minimum RM100. Soalan kedua, wajib ke simpan emas setiap bulan? Jawapannya, tak wajib. Konsep akaun emas gap ni dia macam akaun bank. Bila ada duit lebihan, kita tambah. Tak ada duit bulan tu, tak apa. Tak ada paksaan, kita skip je. Cuma, kalau nak hasil yang besar, kena konsisten. Sama macam kita pergi gym. Mai sekali, tak nampak hasil. Mai consistent training, baru nampak perubahan. Soalan ketiga, kalau tiba-tiba perlukan cash, macam mana? Mudah je. Emas boleh dijual atau dipajak terus daripada apps Public Gold. Biasanya dalam 2-3 hari bekerja, duit dah masuk pun dalam akaun bank. Tapi saya selalu pesan satu benda. Emas ni bukan untuk simpan dalam jangka masa pendek. Kalau nak betul-betul rasa beza dan berbaloi, simpan sekurang-kurangnya lebih daripada 2 tahun. Emas ni dia ibarat payung. Kita beli sebelum hujan. Bukan masa hujan baru kita nak cari payung. Kalau anda dah lama fikir nak mula, tapi asyik tangguh, jangan tunggu lagi. Boleh rujuk pin video untuk bermula atau isi saja borang sign up untuk saya bantu sebaiknya.